warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Squad King Cobra Channel, channel ulat anda. Besar Okey. Boleh. Oh, hijau air. Okey guys, kita dah sampai ke spot camping. Oh. This is fish. This is fish. Yes. I know that. Tadi kita nak cari lauk. Sekarang ni pukul 6 petang. Tadi kita agak lewat dan agak rushing lah. So malam ni kita akan bermalam di tempat ni. Tak dalam. Air tak dalam. Okey, tak ada masalah. Ini dia lauk kita malam ni. Ikan daun. Semua ikan daun. Oh, hanyut dah. Hanyut dah. Hanyut dah. Pemain. Sini insya-Allah ada ikan banyak. Nampak. Dia menyurut kena batu ni. Itu bau. Tersenok jatuh diri. Gegar kat batu. Batu gegar kat? Batu bawah ke batu lain? Batu aku lah. Jadi sekarang ni dalam pukul 7. Anggaran kita akak pada malam ni pukul 8 lebih gitu lah. Lepas-lepas isa kita mari akak buka dan kita tengok ada hasil. Air sini agak laju sikit lah kalau nak banding air bawah ni. Laju tak apa, tapi kita akan letak batu. Apa dengan capit dalam? Malah. Memanglah mu tinggi daripada aku. Tak dalam. Panas tu. Habis tanya. Kat air hitam dia suruh aku selam. Air ni dia nak selam. Dia nak selam? Mana ni? Ada di situ. Mana lah? Sekindah ni. Hah? Dah tarik kau ni? Pergi ke batu ni. Oh, batu ni. Gupar ni. Gupar ni. Ini kayu air tepi. Oh ni. Jarang boleh tengok kameraman lagu ni. Balik. Allah akbar dalangnya. Kameraman pun turun membantu juga sahabat. What are you doing, babe? Air ni masuk dalam. Oh, you seduk. Masuk tubik. Ada. Bahaya sini. Bahaya. Sebab air ni dia Musim. Dia mari sini, dia pusing sini. Lepas tu dia tarik sini, masuk dalam. Kita tengah balik. Ni boleh menyebabkan kalau kita mandi dekat air terjun lemah-lemah kes ni. Sini memang aku buah batu dalam plastik. Supaya buka hak duk bawah ni dia tak terakak. Nak anyut. Oh, nak anyut pegang tangan. Jangan tarik kameraman sudah ha. Kamera hanyut. Wah, mari lewat lagi. Jadi, agak tak lekat celah batu lah. Ha? Sampai bawah. Masuk lepas tu lah. Agak masuk lepas ni. Pergi tepi. Pergi tepi lah. Jom. Asyik jala mana? Asyik jala.
Boleh lah. Sepele-sepele. Mana berak? Sepele-sepele tu ke apa, Be? Sepele-sepele. Remeh. Remeh. Alhamdulillah. Selamat lah. Sebelum kita takut benda lain tu di sini. Abang, baca wajah Alna min baini aidihim. Tak bunyi tu. Tak bunyi. Bunyi. Bunyi sahabat. Banyak nama full dia. Nama apa nama? Nama? Nama Syafiq. Syafiq tak? Syafiq. Itu nama Cina. Nama Cina? Ada nama Cina lah ni. Ada Haris. Haris tak? Wow. Lepas. So kita hala kebalik, kita dapat 3 ekor ikan daun Ni ikan daun. Ni. Kita nak balik lagi, nak setting kemoh, nak setting kotak masak, nak buat unggun api. Jadi ni kita ambil lalu ikan ni sebab kita mungkin turun pukul 9 pula. Tengok. Ya. Orang kata nak sambal. Sambal tu kena masak dulu. Memang kita masak sambal lagi. Ya. Boleh ni. Ni sahaja yang ada. Dia ada sikit, boleh lah goreng setakat nak makan dulu. Itulah kita lauk tak beli benda-benda. Bergantung kepada ikan je lah. Bergantung kepada alam semula jadi. Bel satu. Jom. Pukul lah tu. Ya. Kapal nyamun. Dia tinggal kita. Lacuk. Lewat. Balik semayang. Lewat lah pak. Semayang maghrib. Oi. Bahaya oi. Tak break. Hujan. Naik kat ni. Hujan menitik dah ni. Kasar kat ni. Kasar hujan ni. Sekarang ni kita dah siap solat. Kita dah dalam proses hidup kapi. Tapi satu lagi belum settle kan. Iaitu tempat perlindungan geng. Das. Settle. Mau cium apa be? Cium apa? Cium aura. Kayu api basah. Kayu api basah. Tak nyala sahabat. Sekarang ni pukul 9 malam. Mungkin kita tengok buka dalam pukul 10 malam sekejap lagi. Banyak ikan ke ni? Saji dah depan. Tepi ni. Tepi batu ni. Jadi saya nak tahu kita. Mari ya tengok macam ni, takat ikan pakai tangan. Lepas. Celup gitu ya? Hai dah. Ayah aku Pelak-pelak mainan bobok ni. semut pun. Celup je? Ada? Ada lagi ke tu? Ada lagi ni? Kalau gini kalah tu memerang ni. Kalau murah. Kalah. Tu ikan. Allah banyak ni. Oh, ikan saja tu. Masuk dalam pasir. Ikan kawan. Orang panggil ikan kawan. Boleh Allah. Are. Mana ni? Teluk aja. Mana?
Seluk saja bawa mata. Ni. Oh, benar. Salah mu Mi. Oh, tadi. Mana ni tunjuk sini deh. Allah. Cekok boleh. Mi. Oh sedap. Mana ikan Mi? Dua ekor. Mana? Alamak. Allah, buat apa acur gini Mi? Apa kekau? Mu kekau. Allah. Ikan besar ni ambil. Mati pun. Apa ni tak lagi? Kalau berang mu ni. Sebelah batu tu aku tengok dia. Ha tu. Oh, dapat. Anda memang bijak dia. Malang gini ikan jadi bodoh dia. Ya, aku nak terus sauk. Aku tak boleh saya kabur ya aku pakai sauk. Ha. Oh, liar. Ya, wang cang. Malu. Siapa nak jatuh lah aku. Boleh dah belah-belah ekor. Oh, mu ni, hok ni pun mu ambil. Aku siap pilih ni. Alam nata. Pilih musuh dengan aku. Ada orang tengok tengok. Kata tengok dah air besar kan celuk air. Tengok dalam air besar. Oh, sedap tidur. Sakit pinggang. Be, aku tinggal mu sekejap be dah. Aku nak pergi akak buka dengan Arif Okey sahabat, ni ikan yang kita dapat tadi. Jadi ikan ni habis proses. Wah. Ada rezeki ya be. 2 ekor dah. Ni seekor lagi hidup ni. So ikan ni tak cukup lagi lah. Ni untuk 2 orang sebab ikan ni ikan dia bila kita goreng dia jadi ikan macam keropok. Ada be, aku pergi dulu be. Ada. Selipar tak bakar. Boleh ni? Aku keturunan Spiderman. Mu keturunan Spiderman. Keturunan Spiderman mana ada hak gemuk ni. Niti. Lagi. Ho. Memang layak digelar Spiderman ya. Bismillah. Gua. Ikan daun. Ni ada lagi ni putih ya. Ni seekor. Tu seekor lagi. Ini kita memang target ikan kecil kan sebab kita nak goreng garing. Kalau siapa saja. Ini kasar sikit. Panel. Tu. Bukan ni kita tinggal sampai pagi esok. Ikan daun. Ni memang area ikan daun Ikan daun. Semua spesies sama ikan daun. Yang daun bahasa Inggeris kenapa? Leaf. Leaf. Fish leaf. Terlepas dah. Air apa? Fish leaf tau. Release. Aduh, salah subjek. Depan ni ada 2 ekor. Sikit lagi nak terlepas. Ngarut tak mau pula. Ada 2 ekor ni. Ikan daun. Ada gagal lagi. Patut jumpa batu ni. Berat dah barang ni. Kemaruk ni. Jumpa batu gagal. Jumpa batu gagal. Ambil. Ambil tu. Inilah buka kita Lekat kepala je. Tak cukup besar, mati lah. Semi. Ni lah besar sikit. Maco boleh kari. Tu, kanan lagi dia. Depan muka mu tu. Tu. Sikit lagi nak lepas. Tapi tak kasar juga pun. Biasa. Ni. Bukan. Sekejap. Air laju sini. Laju sangat air. Aduh. Allahu Akbar. Lipat tak bakar. Ada seekor lagi dalam sini. Nak selang juga. Hanyut tu deh. Tengok Mi. Buka dalam air Mi. Mana orang ke buah ikan sambil minum air. Buah ikan sambil minum air. Deh, belah tu Tohor deh. Boleh pijak ali tu kat kayu. Buah ikan sambil minum air. Ikan seekor je. Air tu banyak. Mampu. Mati dah dia. Hidup lagi. Wacah. Jaga Mi, jatuh ni. Sikit kena jatuh. Macam tak berbaloi tak. Dangerous kan? Dangerous satu. Kalau dangerous berbaloi tak apa. Ni ikan baru 3 ekor. Tak berbaloi dia. Kayu ni aku jatuh hari ni. Ni. Golek aku hari.
Ganah penyelam ranjau kita. Lekat. Lekat lagi, ha? Ada ikan? Ada ikan. Ada ikan. Ada ikan, okey. Nak pegang. Tu, ekor gitu. Oh, bawa pergi sana. Ikan ada sini tapi payah sikit lah. Tak ada spesies ikan lain sini. Semua ikan daun. Ada sai. Ini sai besar-besar ni. Tapi besar ni tak sedap makan sebenarnya. Bila kita goreng dia tak jadi crunchy. Jadi kita buka lah. Buka ni. Kita lipat-lipat gulung-gulung lah. Naik mula. Kat mandi malang. Oh. Tak ni. Dia sambil recovery ni. Air sejuk ni Mi. Recovery body kita sebenarnya. Pernah tengok ada orang mandi air batu? Ha, tu recovery tu. Banyak ni cukup dah Mi nak kalau nak makan Mi. Lebih pada cukup dah ni. Oh. Oh. Makan 5 orang je pun. Boleh dah banyak ni. Rasa macam nak ribut. Jom kita balik. Orang tengok kita seronok geng. Orang belum tentu merasa penatnya mencari rezeki. Rezeki ni bukan bermaksud rezeki aku tahan buka pada malam ni. Bukan rezeki cari tu yang aku maksud kau cari ikan ni. Rezeki daripada hasil konten. Tapi orang tengok sedap lah. Tubuh badan sendiri yang merasa kesakitan dia. Bekerja, tak kira waktu, tak kira masa bekerja. Setiap hari geng bekerja. Tak pernah berhenti bekerja. Setiap hari. Hidup aku tak ada masa untuk bermain-main. Bermain sambil bekerja boleh. Kalau saja bermain, tak boleh geng. Cari rezeki untuk anak bini. So itulah kehidupan aku dan tim aku, squad King Cobra. Jom kita balik masak dulu. Lapar perut. Pukul 11 masak tak benda je. Allahu Akbar licin. Allahu Akbar. Okey, kita dah sampai ke camp kita. Jadi sekarang ni kita nak masak-masak dulu. Lepas masak kita makan. Tapi malam ni kita buat simple je. Sebab masing-masing lapar. Ikan ni yang kita tangkap tadi lah. Ni ada lagi. Dalam juk ada lagi. Banyak lagi. Ikan ni aku nak goreng. Jadi aku pilih untuk goreng ikan kecil-kecil je. Sebab bila kita makan dia rasa crunchy. Arif buat sambal. Sambal lada. Jadi kita makan sambal lada, budu dengan ulam saja malam ni. Janji kenyang. Dia duduk dalam hutan ni, dia jangan nak memilih sangat makan ni. Dalam hutan ni apa saja ada, makan. Jangan pula makan katak ular lah. Kecuali darurat boleh lah. Sambal sudah siap bosku. Jarang-jarang nih sambal dalam hutan nih. Ini kalau lepas makan nih, Anda sudah ingat cakap Melayu. Keluar terus. Pak, sambalnya gimana Pak? Mantap Pak. Enak Pak. Sambal lombok. Sambal lombok. Tapi kali ini versi lumuk batu bukit. Hoi. Hoi. Sedap ni. Alhamdulillah. So ini lauk kita pada malam ni. Apa-apa pun kita bersyukur. Apa yang ada kita makan saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikan goreng ini paling sedap Laju ni. Laju ni. Ni pun tahu dah adat makan mana. Adat makan ambil depan dulu. Farid tegur pasal adat makan. Dia kata ambil yang paling depan dulu Mia. Aku letak balik Mi, aku ambil hacun ni tak apa Mi. Ni siapa kau ikan? Hacun. Muka orang batu ke ikan? Tapi sedap ya. Jangan mengeluh rezeki, jangan mengeluh. Saya ingat tanya baru lepas doa. Oh sedap. Kita try sambal lombok Bukan sambal lombok sambal lumuk. Batu belumuk tu lombok sambal. Resipi daripada Haris Jalil. Padu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak pun padu dah. Padu. Sedap lah.
Pedas manis masin. Mantap. Punya. Makan kenyang-kenyang sahabat. Allahu Akbar. Alhamdulillah mi. Kenyang. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pukul 1 pagi baru sudah makan sahabat. Dalam kepala aku sekarang ni masa untuk rehat, masa untuk tidur. Itu sahaja. So hari ni seharian penat bekerja. Pada petang tadi kita ada syuting dengan Astro. Tadi lepas pada syuting dengan Astro, terus ke tempat ni kita nak buat camping. Untuk subscriber semua tengok lah. Sebab lama dah kita tak buat aktiviti gini. Jadi tergendala lah. Banyak sebab tergendala tu. InsyaAllah kita akan teruskan lagi konten-konten kita. Kawan tu tengah ini. Aduh. Kenyang telajok. Kenyang telajok. Kopi. Ngopi. Anjing. Be, balik kampung hari tu ada buat aktiviti tak be? Banyak aktiviti. Bawa family pergi camping, family day. Lepas tu pergi majlis kahwin ada 3 majlis. 3 majlis kahwin. Awak ni nak kahwin? Tahun ni kot. Kalau dalam perjalanan balik ni esok jumpa duit banyak, kahwin lah tahun ni. Masa untuk tidur. Penat gila rasa kerja hari ni. Tak berhenti kerja hari ni. Daripada bangun tidur subuh tadi, sapalah malam. Tapi ada seorang makhluk tu. Awak tak letih-letih. Tu ada makhluk. Seorang lagi tu. Dengan tak baju. Dengan boksau. Tak lain tak bukan komando aku Arif. Tak baju. Tak larat dah sahabat. Kita tak larat nak layan dia. Kita tidur dulu sahabat. Kita jumpa esok pagi pula. Okey. Assalamualaikum. Bye bye. Good morning. Baru tutup kepala weh. Baru tutup kepala weh. Malu. Pagi-pagi gini mau lihat video ni. Awak tak gigi lagi. Nak mandi sejuk. Arif tidur sejam je balik. Oh dah tak tenang. Api semalam mati. Dia tengah-tengah mancing tu, kepala otak ni fikir tu. Harimau. Sampai tahap dia fikir tu. Hai, Papi okey tak lain-lain ni? Kan aku pergi Sorang. Mikir member kena makan rimau. Oh. Masa tu Papi ada lagi nak kamu? Tak dah, naik dah. Dia naik dah? Oh, naik dah. Dia naik berapa? Pukul 3. Mula-mula nak sekali dengan bawah tu lah. Aku mancing je. Macam sambil tidur. Aktiviti kita pagi ni makan-makan lagi, lepas tu mandi sungai, lepas tu kemar-kemar dah kita balik lah. Sebelum kita balik ni, kita buat sarapan dulu. Arif buat air kopi, aku buat sardin, duduk dalam hutan je. Macam duduk kat restoran makan. Mana? Dalam hutan, pemanggang tak ada, ni dia cara dia.
Roti bakar. Jadi gula. Allah, belik-belik lah. Roti panggil. Tengok nak tu. Nyedem mikir. Makan gini tak ada. Ai aku nak makan. Mu tu aku apa? Siap lagi mu minta aku siap mu. Aku bedal ni. Oh ni coklat dengan sardin. Roti coklat dengan sardin. Alah, belik-belik lah. Sardin tengah. Sardin coklat. Saya tengok aku sardin coklat ni. Hari-hari nak macam bandar sikit. Habis dah ni? Habis dah. Oi. Kau beli hot dia. Kau beli. Tak tahu. Makan siap-siap roti panggang. Bikin lagi. Ha? Bikin lagi. Bikin lagi? Ya. Okey, faham. Bikin lagi. Hujan bekok roti aku. Tengok hujan. Dia masak tak kau bekok roti aku. Koli aku. Belah kali jatuh. Tengok lagi. Sementara tu kita minum kopi. Wahai roti, jadilah roti yang baik untuk aku bersarapan pada pagi ini. Ni je ada makanan kita pagi ni. Tak ada orang lain lah. Hujan. Roti sardin cik sapi kita ni tengah tanding. Sama ada nak masak dulu ke nak bekok dulu. Hai, kena akak gini ni. Tak jadi eh. Bekok lah roti aku. Oh, tapi sedap lah Pok Mi. Tak, berasak. Oi, berasak Mi. Rokok babi berasak. Aduh. Oi. Sana sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Very nice. Dia bawa asap api. Kesan-kesan terbakar tak ada dah. Mi, mesti mutlio Mi. Aku tengok muka mu macam tak. Iya. Dia jeli. Dia jeli ni tadi. Hai lekarnya. Idea paling benar takat ni. Kita tunggu hujan berhenti dulu. Jadi pagi ni kita nak pergi akak pukak kita tinggal Amaring. Lepas tu kita nak mancing je. Cuba nasi, umpan roti sahaja. Tak ada umpan lain. Okay, let's go. Nanti pasti kau mengerti. Jai. Good morning. Depan. Hujan-hujan pun makin sahabat. Makan dia makan. Tengok dia. Makan dia. Tunggu. Dah. Tarik pula lah. Gila. Macam jet ski, bukan jet li. Kita jangka dah geng, benda ni akan jadi. Tapi saja kita nak tinggal semalam, nak tengok apa yang ada. Tapi ternyata jangkaanku adalah benar. Daun jadi ikan. Ikan daun, tak ada 2 ekor tadi tengok daripada atas dia. Lepas tu. Bola poket tak? Hidup lagi tak? Ikan daun. Tahan daun lagi ni. Hari ni kita ada satu lagi. Ketika hujan meluncuri yang terindah, tidak pernah dibilang hari, hanyalah debar yang terasa.
Rasa setiap hari dibuai mimpi yang terindah, dengan menghitung senja merah di hujung sana, mencinta kebeningan rahasia pada sehimpun kenangan, menghimpun satu makna di ruang itu. Haruskah kita mencari pada gunung dan lurah? Hei, baik tak payah nyanyi, dah udah nyanyi. Tunggu nyanyi tu menganjing. Ada satu lagi pukat kita. Tapi yang ni kurang sikit dah kot. Ada tapi tak banyak lah sebab dia plak. Banyak ikan? Ya kamu. Mana? Betul lah tu, lebih pada satu banyak lah. Boleh tengok budak 46 main air ni. Kita kena buat pertandingan lari dalam air. Oi. Ni. Tengah. Oh. Mana? Banyak. Mana? Oh. 3 ekor. 3 ekor banyak. 4 ekor. 5 ekor. 6 ekor. 7 ekor. 8 ekor. Bukan kelah tak? Hai. Tengah ha. Tengok mulut tak reti aku. Dia lah. Tutup. Hai, nganggur sak omor ni. Kalau tutup mulut. Diam. Biasa. Ada tipai. Okey, Tengah. Tengah Ikan mu kena faham ikan. Kita ni tahu mu sejuk, lama dah mu duduk dalam air. Kita ni mari nak tolong panaskan. Buat naik atas darat. Kena faham tu ikan. Kata mu nak rasa cerah matahari. Kata nak jadi Mak Saleh, jemur lah ha. Comel body abang. Macam itik belibis. Itik belibis. Kenal tak itik belibis? Tak kenal. Oh ni kalau goreng garing sedap ni. Macam semalam. Okey ya. Jom. Kami akan kembali. Jom kemas. Dan kita balik. Kali ni dalam pos 10, lebih kurang 14 jam lah. Misi Luka Bukit selesai. Semua sifat-sifat nak balik lah. Bagi hilang rasa rindu. Allah. Tak. Ni halu Ini halu aja. Sungai besar alik tu. Air tepi. So tempat kita basuh pinggang, basuh periuk sini lah. Ya, gila. Ya. Oh, lagi. Oh, guna lagi. Ya. Oh, wak punya anjing laut. Atas kecil. Bawah sedap lah ya kecil. Kami kecil atas. Mami duduk gitu bawah. Macam duyung. Aduh.
Aduh. No, air lah no. So okey lah kan. Itu saja perkongsian video kami pada kali ini. Kita jumpa di lain hari, lain episod Squad King Cobra Channel. Channel ular anda. Das.